Okay, coconut shake weh. Coconut shake original. Nah, Sama je dapat mana-mana. Panas-panas rasa nah. Okey, sedap. Sedap. Bangsa tekok. Kering. Ada rasa sakit buntut? Tak ada. Sini dah tukar. Si dah tukar? Buntut dia sakit. Buntut tu apa? Tu. Ni bukan buntut je sakit ni. Lutut pun sakit. Okey, penat. Pantai tadi jauh nak pantai dia kan, Kelebang dia ni dekat sikit. Ya, moga ada lagi lah. 2.0 lah. 1.0 lulus, 2.0 lulus, 7.0, 8.0. tapi 1.0 naik motor lain. Ini naik motor lain. oh, setiap kali motor lain. Nasi terakhir di Poriksa. Apa bang? Tengah apa? Otak. Zombie. Mestilah bagi. Roar enjin menyala, pagi mula bernyawa. Helmet terpasang, niat kita sama. Sky Pucong berdana bersatu satu hala. Riders Brotherhood, kita meluncur bersama. Asap nipis naik di jalan. Jalan-jalan mana? Ni misi cari coconut shake ni. Singa tangan rentak seiring bunyi exhaust jadi irama paling padu paling kering. Tak kira sese, kira jenama, yang penting hormat, setia dan bersama. Selekoh tajam kita saling jaga, di laluan lurus kita pacu rasa. Bukan laju yang kita kejar, tapi memori yang kekal bergetar. Riders Brotherhood, Sky Pucong. Lan, belah dalam Lan. Oh Lan. Dalam. Jadi tak weh. Satu barisan, satu frekuensi. Di atas jalan, kita keluarga sejati. Riders Brotherhood, Sky Pucong perdana. Angin malam jadi saksi. Selagi enjin masih bernyanyi, Brotherhood ini takkan mati. Yeah. Yeah. Oh, hujan turun kita tak lari, panas membara kita tetap berdiri. Okey baik, jadi kita telah sampai ke lokasi kedua kita hari ni yang kita dah sebut tadi, iaitu Original Coconut Shake di Pantai Kelebang, Melaka. Jadi inilah semua alhamdulillah selamat sampai. Cuma tadi ada kata nak berlaku tragedi, harap tak berlaku lagi lah selepas ni. Okey, kita terus makan. Minum.
Tak kenyang-kenyang lagi tu. 6555. Model lagi. Apa? Clear? Okay, coconut shake weh. Coconut shake original. Nah, Sama Panas, je panas. tempat mana-mana. panas-panas rasa nah. Okay. Sedap. Sedap. Bangsa tekok. Kering. Jom. Sama-sama. Nah. Sedap. Sedotan nikmat. Okay, ada beza ke kat Melaka dengan kat Puchong punya coconut shake? Ada beza? Ada. Ada beza. Beza dia apa? Beza dia tempat. Tempat tak cerai lah. Oh Ji, ada beza dengan kat Kelantan dengan kat sini Ji? Ada lah. Ingat tu senang pergi makan kan. Pastinya berbeza sebab sini ada orang payung, kat Puchong kena bayar sendiri. Oh, senyap kan? Orang payung tu. Sebab dia bayar sendiri tu. Daun Tak ada bunyi. Original from Kebab. Coconut shake. Shake. Nak open lutut boleh makan ni. Sejuk kan? Satu. Nak apa tu? Okay, jalanlah macam mana? Perjalanan kita sekarang ni. Alhamdulillah sekarang ni perjalanan kita okey, berjalan lancar. Lepas ni kita akan berhenti rehat solat dulu sebelum kita pergi ke pantai lah. Kita akan berehat ke pantai sebelum kita pulang balik. Ini kita punya location depan ni. Pergi mana? Kita akan pergi ke pantai dulu. Pantai je lah, maksudnya Bapak ada plan nak pergi Tanjung Bidara? Tanjung Bidara. Dalam plan tu ada tu di Tanjung Bidara, kita pergi situ. Kita akan pergi ke situ lepas ni lah untuk dalam perjalanan pulang nanti. Lepas tu ada menghada ke Pengalaman Kita akan menghadap ke jalan, kita ikut jalan pantai sampai ke Port Dickson lah. sampai BD sampai Lukut lah. Baru Jadi Lukut ada singgah Teluk Kemang ada? kalau Kenapa gambar Teluk Kemang? ada rezeki kita akan singgah lah di tempat-tempat yang menarik sepanjang perjalanan balik nanti. Orang yang sana tu mana-mana pun tak tahu. Sebab dia lebih minat engineering, tiba-tiba saja ini cakap itu je yang sekolah pagi lah, ambil je lah, itu je ada, ambil ada lah. Tapi tu lagi. Ni ke apa lah? Free refill ni? Ha? Dah tuang lah. Sekejap, minum dulu. Memang free refill daripada dulu lah? Memang ada dulu daripada dulu lah. Dulu saya datang tak ada. So kena tanya. Ada kena tanya. Oh, Siapa free refill lah. Tapi free refill air kelapa lah kan, bukan coconut shake kan. Okay, promote sikit. Promote sikit, siapa nak coconut shake boleh datang. Coconut shake Kelebang Melaka lah. Okay. Dennis, kau refill air ni, kau kuat kencing kan dia? Tak minum pun kuat kencing. Tak, masalahnya ride ni tak berhenti kau buka kencing ni. Isi dalam tank. Kalau kencing nanti kena tinggal macam orang sebelah ni. Hari ni tak pergi tandai. Tak berulang lagi. Oh, trauma. Tak nak pergi Nak tandai. pergi tandai. Nak ke tanda kau tak ada. Tak pergi tandai, takut. Masa bila baru pergi pro. Masa tu dia kena tinggal. Orang dah jalan, dia kat Petronas. Keluar-keluar tak ada orang lah. Kat nilai. Okey, baik, jadi kita dah selesai minum coconut shake. Jadi lepas ni kita akan pergi ke Pantai Kelebang. Kita akan bersantai-santai, rehat dulu sebelum kita pergi solat Zuhur lah dan jamak asar. Dekat masjid yang berhampiran. Okey, jadi kita terus gerak. Roar enjin menyala, pagi mula bernyawa, helmet terpasang, niat kita sama. Sky Puchong berdana bersatu, satu
jadi irama paling padu paling kering. Tak kira sesek, kira jenama, yang penting hormat, setia dan bersama. Okay, sekarang kita akan berhenti untuk solat Zuhur dulu. Kita akan jamak dengan Asar di Masjid Tangga Batu Pekan, Melaka. Okey. Jadi kita akan berehat dulu nanti, sebentar isi tenaga semula sebelum kita nak pergi ke destinasi seterusnya. Konvoi bergerak, hati pun steady. Satu barisan, satu frekuensi. Di atas jalan, kita keluarga sejati. Riders Brotherhood, Escape Pucong Perdana. Angin malam jadi saksi. Selagi enjin masih bernyanyi, Brotherhood ini takkan mati. Yeah. Yeah. Oh, hujan turun kita tak lari, panas membara kita tetap berdiri. Singgah sebentar, kopi jadi cerita, ketawa lepas hilang semua duka. Lampu belakang jadi penunjuk, tak pernah tinggalkan yang paling hujung. Kalau jatuh kita angkat sama, kerana Brotherhood itu janji selamanya. Bila penat mula terasa, nama Escape Pucong Perdana beri semula tenaga. Satu throttle, satu arah, kita marah tanpa gundah. Riders Brotherhood, Escape Pucong Perdana. Konvoi bergerak, hati pun steady. Satu barisan, satu frekuensi. Di atas jalan, kita keluarga sejati. Riders Brotherhood, Escape Pucong Perdana. Angin malam jadi saksi. Selagi enjin. Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita singgah rehat sekejap di pantai Pekalan Balak. Okey, kita ambil pantai dulu. Okey, tenang-tenangkan fikiran. Jadi kita akan bertolak, kita akan terus ikut jalan pesisir pantai sehingga ke PD. Lepas baru kita akan naik ni balik lah. Ikut jalan lama balik ke Puchong, insyaAllah. Okey. Ada rasa sakit buntut? Tak ada. Seat Tak dah ada? tukar. Si dah tukar. Buntut dia sakit. Buntut tu apa? Tu. Ni bukan buntut je sakit ni. Lutut pun sakit. Okey, penat. Pantai tadi jauh nak pantai dia kan, Kelebang dia. Ni dekat sikit. Kalau tu nampak dah dekat. Hai, selamat petang. Sekarang dah pukul 3 lebih dah. Kita dah sampai ke destinasi berikutnya, Pangkalan Balak, Melaka. Ni baru sampai. Kita ambil angin sikit sekejap lah sini. Okey. Okey, start. Oh, slending Jangan. Ha? Jangan rekod. Ha? Landing. Okey. Nak rehat. Okey, sakit pinggang. Dah, okey. Okey. Esok ah. Ini tadi mandi ni. Ini pun dah lencur dah ni. Okey ya. Serik tak? Serik tak? Okey. Okey ya. Merindui zaman-zaman ride. Tak serik ya? Tak tadi. Tak serik ya. Ya. Ini oh, motor baru. Ayo besok putih tadi. Okey, okey. Oh. Teluk Kemang. Teluk Kemang. Jangan tadi. Apa kalabat lah. Kalau malah sampai naik motor.
terpasang, niat kita sama. Sky Puchong perdana bersatu, satu halah. Riders Brotherhood, kita meluncur bersama. Asap nipis naik di jalanan, mentari pagi jadi saksi perjuangan. Dari bandar ke hujung desa, ikatan brotherhood tak pernah berbeza. Sinyal tangan rentak seiring, bunyi eksos jadi irama paling padu paling kering. Tak kira sese, kira jenama, yang penting hormat, setia dan bersama. Selekoh tajam kita saling jaga, di laluan lurus kita pacu rasa. Bukan laju yang kita kejar, tapi memori yang kekal bergetar. Riders Brotherhood, Sky Puchong perdana. Konvoi bergerak, hati pun steady. Satu barisan, satu frekuensi. Di atas jalan, kita keluarga sejati. Riders Brotherhood, Sky Puchong perdana. Angin malam jadi saksi, selagi enjin masih bernyanyi. Brotherhood ini takkan mati. Yeah. Yeah. Hujan turun, kita tak lari. Panas membara, kita tetap berdiri. Singgah sebentar, kopi jadi cerita. Ketawa lepas, hilang semua duka. Lampu belakang jadi penunjuk, tak pernah tinggalkan yang paling hujung. Kalau jatuh, kita angkat sama, kerana brotherhood itu janji selamanya. Bila penat mula terasa, nama Sky Puchong perdana beri semula tenaga. Satu throttle, satu arah, kita marah tanpa gundah. Riders Brotherhood, Sky Puchong perdana. Konvoi bergerak, hati pun steady. Satu barisan, satu frekuensi. Di atas jalan, kita keluarga sejati. Riders Brotherhood, Sky Puchong perdana. Angin malam jadi saksi, selagi enjin masih bernyanyi. Brotherhood ini takkan mati. Bukan geng biasa, ini jiwa, disatukan oleh minat yang sama. Hormati jalan, hormati nyawa, itu prinsip yang kita bawa. Dari first ride sampai last mile, kenangan tersimpan, senyuman terukir style. Kalau dunia cuba pisahkan kita, ingat satu nama, Sky Puchong perdana selamanya. Riders Brotherhood, Sky Puchong perdana. Gas dibuka, semangat naik tinggi. Tak kira jauh, tak kira sunyi, asal bersama, itu arti sejati. Riders Brotherhood, Sky Puchong perdana. Laung bersama, angkat tangan tinggi. Di jalan raya hingga ke mati. Brotherhood ini legenda kami. Enjin dimatikan, cerita bermula. Riders Brotherhood, satu jiwa. Sky Puchong perdana. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi perjalanan kita pada hari ini, okay, kita bermula daripada Puchong. Kita
jalan di Pedas, kita berhenti Gerobak Salai kan tengah hari. Lepas tu kita bergerak ke Pekala Balak, kita bergerak ke Kelebang untuk makan, untuk minum ni lah, coconut shake. Lepas tu kita berehat solat sekejap dan terus perjalanan ke Pekala Balak. Kita ikut jalan pantai terus sehingga ke Port Dickson. Sekarang ni kita berada di Port Dickson. Okey. Jadi ini mungkin destinasi terakhir kami lah pada hari ni, sebelum kami bergerak ke pulang, okey, ke Puchong. Ataupun mungkin ada lagi lah tempat yang kita akan singgah selepas ni. Okey, jadi saya harap untuk di masa akan datang kita dapat lagi lah buat mungkin ke destinasi yang baru, yang lebih jauh ke. Okey, untuk Ride 3.0 Brotherhood SKPP. Okey. Alhamdulillah dah sampai di Port Dickson. Alhamdulillah ride kali ni seronok. Moga akan datang ada lagi lah ride kita ke tempat lain pula, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton. Untuk ke Temerloh saya tak dapat join. Untuk ke PD ni saya dapat join di Melaka Melaka kita ke PD itu saya dapat join. Jadi pengalaman agak mengimbau balik kenangan lah. Kenangan dulu dah 8 tahun tak ride. Jadi ride bersama kawan-kawan dia tak sepenat sebab kan kita rasa sangat happy sebab betul bang. Okay lah, tak serik lah. Tak serik. Tak serik. Kalau 3.0 rasanya... kalau dekat-dekat saya okey. Oh, dekat-dekat okey ya. Tak ada motor. Best. Semoga ada ride 3.0 utara. Stay tune. Pam. Okey je. Okay. Ya, moga ada lagi lah. 2.0 lah. 1.0 lulus. 2.0 lulus. 3.0, 7.0, 8.0. Tapi 1.0 naik motor lain. Ini naik motor lain. oh, setiap kali motor lain. Ukhuwah sehingga akhir hayat, insya-Allah. Peace. Satu hari yang mantap. Pendek, ringkas. Comel. Hari yang Tak ada idea. Setelah tertangguh lamanya, akhirnya kita dapat lagi buat ride 2.0. Jumpa lagi ride 3.0. Alhamdulillah, perjalanan yang baik. Semoga dapat teruskan 3.0. Alhamdulillah terbaik. Saya suka Cikgu Afifi buatkan ride kali ni. Akhirnya saya berjaya join. Yes. The best ride I ever had. Okay, serik tak YDP? Tak serik, nak lagi. Saya nak lagi. 3.0 ke 4.0 saya nak lagi. DP kena ikut kali ni. Dapat dia boleh saya edit tadi. 2.0 termakbul. Macam biasalah dia lead kat depan. Depan ni tetap dapat pencen lan. Kau kena lead kat depan. 2.0. Tapi 3.0, 4.0 insya-Allah. Get ready. Cuma kali ni kita rasa macam ikut Mansur ikut masa lah kot. Okey betul. Masuklah cepat. Cakap. Saya nak beli motor baru lepas ni. Destinasi terakhir di Port Dickson. Apa bang? Dengar apa? Otak. Zombie. Mestilah bagi Panas ni. Aduh lah. Panas. Mana mana? Patut orang tak naik. Tapi dah sampai Port Dickson. Pasal malam. Tengok kedai tak buka. Aduh, tepuk dai. Cari kedai lain lah, jom. Pasal malam.
Okey baik. Jadi tadi kita first cadangan kita nak balik, tapi ada request daripada kawan-kawan kita nak berhenti minum dulu di last stop. Okey, di restoran Rezeki Tom Yam 3. Okey, di Port Dickson. Jadi kita akan berhenti minum air dulu sebelum kita bergerak pulang ke Puchong. Kita akan rega-regang ke badan dulu lah. Asal tak minum air ni makan ni. Tak nampak gaya macam makan ni, nampak gaya ni. Semua dah lapar balik ni. Nak jam lah. Oh. Oh, dah apa? Burger. Oh, burger special. Angkat sikit. Ni dia. Ada lidi. Lidi ni bawa balik. Free gift. Didi ni buat ngaji. Khalid. Kau buat ikut. Betul. Jangan. Balik orang kau ni. Wah. Kembus singgah. Nah. Salah Fatimah. Salah Fatimah. Ikan kembus singgang. Oh, kacau. Kacau. Ya, tu makan kuah ya. Sus tak? Nasi goreng apa? Dah ada rempah. Ayam kunyit. Ayam kunyit. Ni kuah. Nasi goreng ikan masin. Macam menarik ya. Dia pakai ikan masin PD punya. Ini ya. Sedap. Telur ke apa tu? Ayam. Pokok ekor. Ni makanan pantai timur, kita pun ekor rebus. Saya teringatkan isi saya. Puang goreng. Goreng ni rebus. Lengur tak boleh makan rebus-rebus. Tak nak ikan rebus. Tapi ni gatal ni tekak ni. Lebih suka. Ni. Sedap rebus kan. Boleh try. Lagi bagus untuk diet. Lokasi Rezeki Tom Yam 3 PD. Mantap. Tom Yam. Set single. Tom Yam bau sedap weh. Cukup ni bertiga ni. Cukup ni. Ayat ni kita makan. Ji seorang ni patutnya set ni. Ni bawakan ni. Apa makan apa tu apa? Oh, apa set burung puyuh Puyuh goreng. Kembus singgah, Tommy capur. Betul-betul anak puyuh ni. Dua satu. Dua. Tiga setengah. Pi. Balik kan? Betul lah? Ini betul-betul. Yang ni betul. Kita akan highway. Lepas kita akan terus ke destinasi rumah masing-masing lah. Oh, tak ikut lukut lah? Tak. Tak ikut lukut, terus highway lah? Terus ikut highway. Okey. Mandangkan masa pun dah nak ni lah. Dah lewat. Okay, kita jumpa kalau ada rezeki tu 3.0 Rezeki kita jumpa lagi di 3.0. Lokasi tak tahu lagi mana. Okey. Baik. Roar enjin menyala, pagi mula bernyawa, helmet terpasang, niat kita sama. Sky Puchong berdana bersatu satu hala, Riders Brotherhood kita meluncur bersama. Asap nipis naik di jalanan, mentari pagi jadi saksi perjuangan. Dari bandar ke hujung desa
dasar. Ikatan brotherhood tak pernah berbeza. Singa tangan rentak seiring, bunyi exhaust jadi irama paling padu paling kering. Tak kira sesek, kira jenama, yang penting hormat, setia dan bersama. Selekoh tajam